Hello guys, selamat datang ke channel aku. Hari ini aku naik motor Chris 110. Sekarang ni waktu petang lah, dalam pukul 5 macam tu. So aku nak pergi jalan-jalan je, pusing-pusing kampung. Ni jalan kampung lah, korang nampak lah. Jalan kampung ni dia tenang lah, tak ada kereta apa semua. Tapi tak boleh bawa laju lah, sebab banyak simpang. Takut ada kereta, motor ke lintas jalan apa semua. Ada budak-budak lintas jalan ke, susah. So kita bawa santai-santai je. Tayang view lah, ni sungai. Aku pernah je mancing dekat sini. Lebih lah 10 kali aku mancing. Semua kumpau. Kumpau tak dapat ikan besar. Kalau dapat ikan besar, okey lah. Dapat ikan pun 2 kali gitu je. Contoh kan, first aku pergi dapat 1 ikan. Aku pergi kejap je, sejam lah. Dalam pukul 6 sampai pukul 7 petang gitu lah. Dapat 1 ikan kecil macam ni je ikan ni. Lepas tu aku buang lah balik. Dapat ikan kecil je. Tak pernah dapat ikan besar. Kalau dapat ikan patin ke, toman ke, best juga. Baru syok nak mancing. Ni tak dapat ikan besar. Beli joran, beli umpan kuah sawit apa semua, tapi tak dapat ikan. Dah tak ada semangat nak mancing. Dah malas mancing lah. Hidup kampung macam ni lah, tenang je, bawa santai-santai je. Ada dengar bunyi exhaust sebab motor standard. Orang yang belum subscribe lagi tu boleh subscribe lah channel aku. Bantu aku untuk dapatkan 1000 subscriber dalam masa minggu ni. Okay, lepas tu korang like dan share lah video ni. Sekarang korang enjoy lah. Walaupun aku tak naik motor modi, aku naik motor standard je hari ni. Motor modi aku tak siap lagi, Honda Future tu. Hari tu ada problem, valve bengkok, timing cam terbuka. Lepas tu kena tukar valve lah. Dah tukar lah, komen lambat sikit lah. Komen busy, komen buat 2-3 kerja, lambat lah. Sehari buat kerja lain, malam buat kerja lain, hujung minggu buat kerja lain. Lambat sikit. Tapi tak apa. Sementara tunggu motor Future aku siap tu, yang spek 65 Jet 5 tu, aku akan buat video dengan motor-motor lain dululah. Tengoklah motor-motor mana yang ada. Aku akan ride macam ni lah, jalan-jalan, pusing-pusing kampung, macam tu lah. So far aku dah lama tak naik motor ni. Sebelum ni aku lama tak buat video. Aku kerja dekat Johor, kerja dekat site. Sekarang aku balik cuti kejap. So far ok lah, healing-healing katakan. Okay guys, yang mana belum subscribe channel aku, boleh subscribe sekarang lah. Dan tekan butang loceng. Bye bye guys, jumpa di next video yang akan datang.